Okay, dalam video kali ni aku nak bercakap pasal sebuah filem yang aku baru tonton dekat Unify TV. Okay, well, aku boleh kata ini standard yang aku cari dekat Unify TV selepas Unify TV keep producing filem-filem original dia yang agak sampah. Dan bagi aku, Alibi. Okay, aku nak bercakap pasal filem ataupun telefilm Alibi ni, sebuah Unify TV original. Sekaligus menjadikan bagi aku, ini yang kita nak. This is the new benchmark untuk sebuah filem Unify TV. And come on Unify TV, I know you are still early, masih awal, tak boleh nak beat konten-konten original Astro and so on, tetapi aku percaya dia dah nampak lah step tu. Dan aku nak bercakap pasal filem Alibi ni, sebuah filem yang bagi aku, if you like Drishyam, you will like this movie. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, kita akan bercakap pasal filem Alibi ni, tapi sebelum tu apa kata kita intro. Alibi merupakan sebuah filem psycho thriller, okay, yang mana bagi aku memang totally, kalau hampa tengok filem ni, automatically hang akan teringat filem Drishyam. Filem ni memang aku tak tahulah, penulis skrip dia memang inspired, memang betul-betul dia tengok Drishyam, kemudiannya dia modify, dia tempatankan a few things, dia tambah rencah ke apa, aku tak pasti. Tetapi as a penonton, memang automatically bila aku tonton filem ni, tengok sahaja seorang lelaki kena bunuh, lepas tu tanam dalam kolam, of course this is Drishyam. Cuma setting ni bezalah, macam dalam Drishyam dia tanam dekat dalam balai polis tak siap. Okay, dalam filem ni dalam kolam sebuah chalet yang tak siap. So kisah dia pasal apa? Okay, kisah dia pasal satu keluarga lah, okay, yang mana agak harmoni, dia menjaga sebuah chalet. Chalet ni memang diusahakan oleh dia orang lah, keluarga yang bahagia. Dan ketika dalam filem ni bermula, chalet dia orang ni tengah renovate. Okay, so adalah seorang lelaki ni, watak Zahiri Azim ni, memang seorang yang gagap. Okay, memang dia orang percaya sangat-sangat dengan ni, pekerja yang bagus dan so on. Okay, itu cerita lain. Okay, tapi apa yang berlaku pada satu malam ni ialah di mana anak kepada pengusaha resort ni cuba dirogol oleh seorang lelaki disebabkan oleh satu insiden. Nak dijadikan cerita lah. Okay, si mak ni terpukul si budak ni, dan budak ni mati. Okay, so dekat situlah bermulanya di mana watak suami ni cuba untuk cipta alibi untuk membebaskan dia orang ni daripada menjadi mangsa ataupun ditangkap oleh polis. So macam mana dia orang cuba untuk buat? Okay, hampa kena tengok filem ni. Mungkin hampa kata this is Drishyam, this is tiru apa. No, aku senang cakap yang Alibi bukan tiru, dia lebih kepada inspired by. Sebab movie ni memanglah the first act tu nampak macam Drishyam, tapi kita tak boleh nak kata Drishyam tu pun ori. Drishyam tu pun adalah adaptation daripada buku yang diambil secara diambil secara curi, apa tahu. So Drishyam tu pun cetak rompak juga. So kalau nak kata Drishyam tu bagus, sebenarnya tak begitu juga, sebab dia adalah filem yang diambil daripada naskah novel yang asal, tetapi digubah menjadi lebih luar kotak, dimodify. So filem Melayu pula modify Drishyam tu ke dalam versi yang kita tengok dalam filem Alibi ni. For me, aku boleh katakan yang movie ni agak bagus dari segi penceritaan. The setup there memang sangat-sangat bagus. Ada scene-scene yang memang dibina, bukan sekadar kosong. Maknanya dia akan menggerakkan story tu in the future, di pertengahan. So macam kita tengok a few babak dekat dalam filem ni, di awal filem, dia bukan sekadar tunjuk, dia memang babak tu akan digunakan sebagai benda untuk menggerakkan cerita dekat penghujung. So aku suka benda-benda yang macam ni. So bila first half filem ni, memang bagiku automatically the best. Aku boleh kata yang antara movie yang agak bagus daripada Feroz Kadir. Sebab Feroz Kadir ni pun antara pengarah yang agak bagus jugalah dekat Malaysia. Dia cuma dia jarang dapat filem-filem box office. So aku salute gila apabila dia buat filem Alibi ni. Kualiti filem ni memang nampak macam filem lah. Walaupun ini orang kata original
Unify TV punya film, tapi I still consider this as film yang bagi aku agak berkualiti. Lakonan Nabila Huda padu lakonan watak Hisham Hamid silap aku padu juga. Okay, dan bagi aku antara movie yang menarik untuk sebuah tayangan dekat Unify TV. So you have to watch this movie. Walaupun aku rasa poster filem ni memang telah merosakkan spoiler filem ni, so aku rasa come on lah Unify TV, hampa pandai-pandai lah tutup spoiler sikit. Janganlah terang-terang sangat tunjuk spoiler dekat poster tu. Sebab kalau poster tu nampak macam tu, orang dah terang-terang dah tahu yang siapa jahat dan apa yang akan berlaku. So benda tu rosakkan sikit lah poster dia tu kan. Tapi on the whole movie, bagi aku movie ni adalah satu movie yang agak menarik. Ending dia pun agak unik. Dia nak macam Drishyam jugalah ending dia. Kita akan tanya-tanya adakah ending dia akan sama dengan Drishyam. So you have to watch it. Adakah ending dia sama? Ada twist dekat third act dia yang bagi aku melarikan filem Alibi ni daripada persepsi Drishyam, yang bagi aku sekaligus menjadikan, aku boleh kata movie ni antara movie Unify TV yang menarik lah. Menarik. Aku bagi filem ni 4 bintang. And congrats untuk team Unify TV, sebab aku dah lama menunggu Unify TV original yang menarik. Dah bertahun-tahun aku langgan Unify TV, dan akhirnya this is what I want, yang aku boleh duduk tengok dan aku rasa intriguing untuk keep on tunggu sampai habis. So aku rasa siapa-siapa yang ada Unify TV, go and watch Alibi. Dan aku harap in the future kalau dia orang nak buat sequel, come on, aku memang nak Alibi 2. Sebab keluarga Hisham Hamid, Nabila Huda ni dah jadi satu keluarga yang agak unik. So aku nak tunggu jugalah ke hujung nanti. Mungkin ada twist yang ni, sebab polis tu pun macam tak percaya yang orang tu yang bunuh watak tu kan. So apa nak tengok apa yang berlaku dalam filem Alibi, go and watch Alibi dekat Unify TV. Aku bagi filem ni 4 bintang macam aku cakap tadi. Kita jumpa lagi di video akan datang. Itu sahaja untuk Alibi. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.